Okey, jadi saya dan adik saya akan bermain game Night apa? Night shift at police. Night shift at police. Jadi kita orang nak main 2 orang saja, tak nak ada bantuan. Jadi kita main yang biasa lah, jangan main kihan. Sini. Okay guys, so kita orang dah sampai dah dekat tempatnya. Ni adik saya. Jadi let's go, kita masuk I'm at the place. Good. Heating. Okay, jadi kat sini ada animatronic banyak Hello juga. there. Ni. Okay, so kita pergi kat security room je. Tak, kat mana security room? Tu Okay, so kat sini ada basement. Boleh buka tak? Tak boleh. Kunci tu. Oh, so kena cari kunci kat ni. Awal tu. Jangan masuk dulu tu. Bahaya kat dia orang. Dalam kat telefon. Answer. Nope. Hello. I'm just leaving you a voice Ya, message tengok ni to tak? get you started. Welcome to the closing crew here at Poly Parmesan. Tak ada yang bergerak lagi weh. Pasal dia orang bergerak? Ya, tapi dia orang masih 5 sama. Ni say hi to camera. Weh, ada mana CCTV ni? Hello guys, welcome to my Wow! Cepat. Night or some long. Oh, I ni tried dia. calling out, but no one responded. But the worst part, Ni I ke? also tried to lock up for tonight. Tak but I ada. missed Dia all tak of ada. my keys. I guess this could all be a coincidence Okay, awal lah buka. technology for our time. Of course our animatronics are lifelike, and of course they can walk, dance, and sing. I don't know Ingat aku takut lah. Mana dia? what the animatronics might Oh, want itu enggak. at night. Oh, yo. Aku rap. Aku sedang rap. Yo. Hai. Well, not really a memory, but Ui, hampir. Ya, aku I'm tak not masuk saying lagi. it will happen. But in case they do start to wander, the only danger Mana dia? is that they are large, heavy, their way could risk them like falling on top of Okay, you. aman. So if you hear them stomping around, they aren't looking for you. They just have a mind of their own. All you have Aman, to do tak ada is go kat dia. into your office and shut the doors. That's why we got them. Ui, apa tu? We do have limited power in this building at night because of the city regulation to save Ui, power. dia nampak kita ke? All power supply to businesses is limited after closing hours. Sabar. But since it's your first night, Eh, I jadi got kita a barbar. nice generator Mana hooked kau? right up to those doors in case you need them. Mau cepat. But back to the Mana? I'm missing my keys, and I need your help to find them. Yelah. Don't go snooping around in any Oi, especially my office. Also Lari look around for any pula. lost children or intruders. I'm not sure what those noises were. Anyways, once you're done, you can leave for tonight. cukur aku. Oh, dia nak balik kat tempat dia kot. Sekejap. Oi. Aku bukan kat sini lagi, oi. Sini bang. Jangan nakal dah. Gelo. Barbar. Let's go barbar kita. Let's go. Yo. Ada ni Jo. Oh, gila. Sini bang. Jom. Ni. Mana tu? Naik ah. Nak duduk. Jangan. Gila. Naik macam Ui. Dek mati ke? Ya, tapi dia balik ah. Gila mantap je.
Oh, boleh revive balik lah ni. Mana? Ui. Bahaya. Ui, terkejut aku. Kena cari dia lagi tu. Korang nampak tak tadi? Pelik. Soalnya kena. Oi. Kita buat. Hello guys, welcome to my Itu drink. Awal tu. Awal dia masuk van. Dia cepat lari. Awal. Let's go. Sabar jap. Sorry guys, kalau ada banyak bunyi. Macam ada yang mati je. Ya ke? Ya tu. Sabar, aku tahu macam mana. Kita cuba cari kunci. Oh. Ni bilik apa ni? Sekejap. Betul kuncing kat sini. I think. Kita dah tak buang cakap kan. Apa benda tu? Dia datang beban. Macam mana binatang tu boleh masuk? Oi, buka pintu ni. Oi. Okay guys, sabar jap. Kenapa? Ada apa? Pergi cepat. Mana ada dapat kat situ? Saya nak pergi kat backstage sekarang. Wow. Dek, kenapa kau bawa je? Sumpah, kau ni kau ajar. Kau ajar. Tak cuba tu. Okay guys, so ini dah 3 dah. Sumpah kenapa ada kat situ? Gimana? Okay, kita pergi backstage. Dah 2 orang. Mana kau? Astaghfirullah, aku nak pergi backstage je pun. Oh, kau nak balik. Let's go. So, ada apa kat sini? Oh, ni. Sabar jap. Tak tahu ni. Aku dapat storage key. Key. Let's go. Oh, ni. VHS tape. Okay, semua dah balik. Mantap. Ini ada. Kejut aku. Okay, let's go. Apa ni? Play. Oh, ni macam dekat Poppy Playtime lah selalu. Apa tu? Tapi game ni macam terinspirasi dari Freddy. Lepas tu. Okay. Oh, ni. Okay, sabar. 3804. Oh, ni. Sekejap, mana ni? Sekejap. Weh, biar aku lah. 3804. Basement. Coba. Kita turun. Oh, tempat apa ni? Ada. I don't think the mask is working. I'm trapped in here, and I'm not alone, and I need help. Mungkin tak penting. Dia kata dia nak pertolongan. Ada kunci tak? Ush. Tempat apa ni?
Korang sorry tau kalau kita orang ni ada menjerit ke apa. Kita Anxiety. kita orang ni senang terkejut. Jadi sebab tu lah banyak menjerit. Boleh buka locker ni. Mak kau bapak kau. Kenapa hal? Kita saya Oh, melengkup. Kena saya ikut ni. Kena saya ikut. kan? Kesian. Ada tu. Kat mana? Ni bilik apa ni? Lepas ni, untung. Tak ada apa-apa pun. Hui, kau je. Ini je. Mana? Tapi apa macam wonder? I wonder how. Kau ada pergi mana? Oi, kau ke sini. Kalau nak bercakap tu kat sini. Apa? Sini, dekat lagi, kau ingat? Aku? Sini, datang sini. Kan ada benda ni kan, tapi ada penunggu dia tu. Cakap situ ada kunci kalau kau nampak. Betul-betul. Hui, dia datang dekat tu. Betul. Dia kata tak boleh ambil kunci tu. Oh, lah ada kunci. Nampak tak? Kunci tu. Aku try cari macam mana nak. Tu ruangan dia kat mana tu? Ini je saya buat. Hui, apa tu? Gorilla. Kat mana? Gorilla dekat depan tandas. Bukan kat situ. Tandas kat mana? Sini. Kau buka pintu sekali dia sergah kau. Habis kau. Oh tu lah. Okey, nampak. Soal kunci-kunci ni. Macam tak dapat pun kunci. Aku tahu. Tapi lah kan. Mana ni? Kita gocek dia. Hui, Kau nak gocek dia. ini memang tak boleh nak gocek lagi. Dah. Yo ho ho, saya buat suara. Maafin dia. Maafin dia. Dan saya buat makan. Kena sergah dengan kursi gemuk. Let's go. Kita dari sini. Kenapa kita 2 kali? Kau ngajar punya game. 2 kali developer nak bagi kat aku. Macam mana aku nak masuk ni? Kau tak payah nak kejar aku. Hanya. Dah kau pergi lah tempat kau. Ui, itu dia kena kejar. Gocek. Okay. So let's go. Kita check dulu dekat bilik tadi. Tadi kod dia apa? 3804. I always come back. Kurang ajar. Apa benda hijau-hijau? Apa hal ni? Apa hal? Guys, sumpah saya tak tahu macam mana nak ni. Macam mana nak isi balik generator. Kalau korang tahu, tolong aku ni. Macam mana nak isi balik elektrik. Sebab ini tak ada function benda ni, tak ada button. Aduh, macam makin gelap ni. Tak ada apa. Aku dapat ladu. Cuma dapat ladu. Cuma dalam mati. Menggocek dia. Lepas masuk ruangan tepi tu, dia mati. Okay guys, kita cuba check dulu. Dan memang tak ada kunci. Ya ke kau ni? Tadi Oi, sini oi. sound apa? Tak tahu. Oh ya! Tutorial. Kesal tu dia orang ni. Kan dah mati dah. Sekejap je.
Ni lah. Let me know. Kami tu nak jadi si Gila. night shift. Oi, Night shift. kau faham? Ni badut ni macam acah-acah pula muka ni. Apa lagi apa? Tu tu. Biasa. Macam Mana Fauzi tu? ada belum. Kurang aja. Cepat bang. Jom. Orang tu berjaya. Mana kau? Apa macam mungkin lain. Okay guys, so sampai di sini saja video saya pada hari ini. Jangan lupa like, subscribe dan tolong suggest game of hantu apa lagi kita orang nak main kat Roblox. Tapi macam mana nak buka elektrik nak buka generator? Kau komplain sikit. Itu. Okay guys, so sampai di sini saja dan bye bye. Bye.